Okay, Assalamualaikum. Hari ni ada sebuah Toyota Wish Sepet Okay, Toyota Wish ni macam biasa lah, masalah dia leaking. Bila kita check, masalah dia leaking pada valve matic dia ni. Valve matic dia ni lah. Dia leaking kawasan bawah ni dengan dia punya vacuum pump. Ni vacuum pump ni. So vacuum pump tu ada dua o-ring dia, satu di sini dan satu di dia punya tengah ni. Yang untuk valve matic ni, ni lah o-ring dia. So valve matic ni memang kena buka dulu, baru kita boleh tukar lah dia punya o-ring dia ni. Selalu kes, memang banyak kes kereta Toyota Wish ni dah tukar valve cover, ada leaking lagi bahagian tepi. Inilah dia, valve matic dengan vacuum pump ni. Dua barang ni memang kena tukar lah o-ring dia. Okay, dia kalau nak buka, kita kena buka dulu klip dia. Klip dia ni. Ni, dengan lock dia ni. Baru kita boleh cabut ni. Kalau tak buka ni memang tak boleh cabut. Sebab o-ring tu dekat dalam. Okay. Jadinya kalau nak buka klip ni, kena pastikan langkah-langkah keselamatan kena ambil. Okay, ini yang kita cakap tu. Kita pakai plastik wrapping tu kan. Kita masukkan kat celah-celah ni untuk mengelakkan masa kita masuk pin tu, manalah tahu pin tu terlepas, jadi dia tak masuk ke kawasan enjin ni. Dia jatuh kat sekitar situ je lah. Untuk memudahkan kita lah. Ni safety item lah Okey, baik. So kita pun dah tukar o-ring yang baru. So nanti kita siap pemasangan dan kita akan bersihkan lah. So kepada pengguna-pengguna Wish tu, kalau ada masalah yang sama, atas bocor tak ada, tapi bocor tepi boleh tengok dulu kawasan situ. Jangan turun gearbox dulu. Okey, cek dulu kalau tepi tu dah clear, ada lagi bocor kat bawah, barulah buka gearbox. Okey, okeylah, itu saja. Assalamualaikum.